Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ilman Pro 2 pilihan anda. Okey. Hari ini saya nak berkongsi kepada anda yang mana nak beli kereta, pekerjaan anda jual tepi jalan ataupun affiliate TikTok. Lebih kurang bisnes kecil-kecil lah yang mana nak beli kereta. Ni tips untuk anda. Tips dari segi duit. Kena ada berapa minimal akaun dalam bank. Senang saja. Yang pertama, awak kena tahu jumlah loan awak nak mohon tu kali dengan 0.2. Okey, balance tu duit yang kena ada di bank. Contoh, kita ambil kereta Azia G, kita ambil contoh Beza G 1.0. Jumlah loan kalau bayar 10% lebih kurang 34,400. Kalau kali dengan 0.2 tu bit 6,880 ya. Okey, jumlah ni minimal kena ada di bank. Awak kena screenshot lah masa ada duit tu. Nak comel setiap kali ending balance paling-paling kurang kena ada comot tu lah. Okey, lepas screenshot boleh send dokumen kita lah macam biasa. Kalau berniaga ni IC, lesen, statement bank ni boleh, SSM. Jangan lupa like, comment and share. Ilman Pro 2, pilihan anda.